dia datang pada kita tu disebabkan poligami. Okey. Poligami tu pun dia datang sebabkan poligami suami mendirikan rumah tangga dengan isteri kedua tanpa pengetahuan isteri, tanpa izin. Jadi tiba-tiba dapat tahu. Macam mana kita nak detect dia, Prof? Sebab kadang-kadang datang tu dia macam-macam masalah kan. Kita nak analyse, okey ni masalah dia adalah kewangan ataupun nafkah tadi kan. Sebab kadang-kadang dia datang tu dia dah tak tahu punca mana satu. Dia dah cerita, kita nak analyse sebagai kaunselor tu macam mana, Prof? Dia datang, biasanya kes-kes ni dia tak datang dengan masalah kewangan dulu. Okey. Dia datang, suami ada isteri baru. Dia datang pada kita tu disebabkan poligami. Okey. Poligami tu pun dia datang sebabkan poligami suami mendirikan rumah tangga dengan isteri kedua tanpa pengetahuan isteri, tanpa izin. Jadi tiba-tiba dapat tahu suami Kena kahwin lagi satu. Ya, suami dah kahwin dah lama dah, 2 tahun dah. Baru dapat tahu. Macam tu. Jadi konflik lah sikit. dia jadi konflik.